Ini lamb shank masak paipon, geng. Yang ini? Ini daging. Daging masak paipon enggak? Ayam masak paipon enggak? Ini semua paipon, geng. Kau kalau makan nasi ni, geng, kau makan nasi ni aku confirm kau mesti tenang dia. Oh, no. Aduh, spoil betul lah. Aku tak suka rasa macam ni. Melantak, be. Okey, geng, aku sebenarnya dalam perjalanan nak pergi ke Seksyen 7 Shah Alam. Aku nak pergi ke satu pok makan ni. Pok makan ni sebenarnya dia dah viral lama dulu dah. Lama dah. Lepas tu dia dah berkacaukan dekat Shah Alam. Pun dah lama juga, cuma aku tak ada kesempatan nak pergi. Kali ni aku rasa baru aku ada kesempatan nak pergi sana. Orang kata kalau makan dekat sana kau akan rasa tenang-tenang, kau akan rasa tenang, hai-hai macam tu je. Nak tahu dekat mana aku makan, apa yang aku makan, kau like video sampai habis. Tapi macam biasa, geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku, Melantak Weh. Tekan butang like, share dan komen bagi aku ada semangat sikit nak buat video balik. Apa lagi? Jom kita ke sana. Layan. Mari, nasi paipon. Jangan tak kemari. Nasi paipon. Panas, mana sini? Ya, kita datang sini panas. Ya. Paipon. Susu pipi di pipi. Paipon. Susu cara. Aku tak boleh lah tengok yang ujung ni, geng, nari. Bodoh betul. Ulang balik. Kau tengok yang ujung ni, geng. Macam mana dia menari macam tu, weh? Apa ah? Aduh. Pusing, akhirnya aku sampai dekat pot aku nak bakar orang tu. Ni pot ni memang tenang-tenang, weh. Nak tahu dekat mana? Ini dia, geng. Nasi paipon Seksyen 7 Shah Alam yang berada dekat Dataran Avenue, betul-betul belakang Unicell. Belakang Unicell. Aku sampai sekitar pukul 11.50. Nak masuk waktu lunch. Aku harap tak ramai lagi orang lah. Okey, geng, dah sampai dah. Dekat Jom Paipon Berjemaah. Alamak, Paipon Berjemaah. Bukan, bang, boleh buat video, bang? Ya, bang, boleh cerita sikit apa ada kat sini, bang? Ini nasi apa, bang? Ni nasi paipon dah? Nasi paipon dah. Oh, panas-panas je. Paipon ni mana apa, bang? Pipe on, Paipon ni pipe on, geng. Ni saluran dia ke sini terus. Sini buka berapa, bang? Buka? Apa dah? Pukul 11 buka. Sampai pukul? Sampai 11.30. Maknanya malam pun ada lah. Maknanya malam pun lauk macam ni lah, Okey, yang ini, geng, kau tengok. Ini dia punya nasi dia. Nasi yang dia wap-wap ni. Sini. Lepas tu ini lauk, bang? Ini lamb shank. Lamb shank masak apa? Masak paipon. Masak paipon. Ini lamb shank masak paipon, geng. Yang ini? Ini daging. Daging masak paipon enggak? Masak paipon. Daging masak paipon. Ayam masak paipon enggak? Ya. Ini semua paipon, geng. Ayam. Yang ini masak blaze. apa dia? Blaze. Masak blaze. Oh, masak merah. Ini bikul masak merah lah. Yang ini? Yang ini kambing. Kambing. Tadi daging. Tadi daging, sini kambing. Yang ini? Yang ini kuah dia. Kuah dia lah. Harga tengok mana? Harga tengok depan harga. Tu harga sini ada. Kat sini ada dia punya harga-harga, dia nampak. Nasi paipon punya harga, ayam RM12, nasi paipon daging 14, kambing 17, ni semua. Okey. Bang, order, bang? Ya. Order. Okey, geng. Tempat makan kau tengok lah. Dia boleh makan dekat sini dengan makan kat belakang. Kita ada air cair percuma. Okey. So portion macam ni lah, Ya. Portion dia okey. Bagi saya kambing, bang. Kambing, Kambing. Kambing, maknanya tadi kambing RM17. Lepas tu saya nak tambah ayam, bang. Ayam Thai dia, Thai. Thai dia. Maknanya lauk ni kalau habis top up, bang. Top up habis, ya. Okey. Tambah dengan kuah ada sikit. Kuah ni kuah paipon, Kuah paipon. Kuah paipon. So dalam set ni dia bagi acar. Sama ke apa? Sama ya. Ini air percuma. Air apa? Air cai. Air teh lah. Teh cai. Oh, maknanya bayar ni dapat sekali air tu lah. Air cai tu. Okey. So yang ini air apa pula? Yang ini kena bayar ke apa? Yang ini RM2, air kosong free. Oh, cai je lah free. Cai dengan air kosong. Oh, cai dengan air kosong lah. So cili ni boleh ambil ke? Cili tu free. Free. Okey, geng. Kena ambil cili ni. Cili ni kena ambil. Cili ni kena ambil 2, geng. At least barulah paipon. Macam ni. Okey, geng, ini yang aku ambil. Nasi paipon kambing tambah ayam. Berapa? 23. Maknanya untuk kambing RM17, untuk ayam RM6 lah. Air free, bang. Air untuk teh tadi free kan.
sampai tak ada orang. Rupanya bungkus ramai kau tengok. Ini. Lepas tu ada awet kat sana. Okey. Untuk air ni free ya. Dia dah termasuk dengan harga tadi. Macam mana nak ambil? Ni. Nak ambil. Tekan ni. Ini macam. Tengah-tengah video ke minta maaf Faiz ganggu korang. Faiz just nak beritahu korang yang Melantap Babe sekarang dah ada baju rasmi Melantap Babe, baju sentiasa TS dengan baju Melantap Babe. Nak dapatkan kat mana? Kau boleh dapatkan dekat Shopee Melantap Babe. Nanti Faiz share link dekat description, kau beli je dekat situ. Baju-baju ni semua limited edition, hanya dapat dekat Melantap Babe. Apa pun Faiz nak ucapkan terima kasih sebab sentiasa support Melantap Babe. Apa lagi? Teruskan lain video. Jom. Okey geng, ini dah dekat depan aku. Menu-menu yang aku order daripada restoran Nasi Paipon Cawangan Seksyen 7 Shah Alam. Nak tahu lokasi senang je. Dia belakang Unicel lah. Dia dekat ni lah, Dataran Avenue. Mesti tahu punya. Okey, time aku datang ni sekitar pukul 11.50, dekat-dekat nak lunch hour lah. So aku sempat cepat sebab orang kata lepas ni kedai ni mesti biasa kena serbu. Okey, ini dia. Menu-menu yang aku ambil. Kau kalau makan nasi ni geng, kau makan nasi ni aku confirm kau mesti tenang ni. Okey, dalam sepinggan nasi aku ni dia akan bagi kau nasi paipon. Nasi ni nama nasi paipon. Lepas tu aku ambil kambing masak paipon lagi. Lepas tu ayam masak merah. Lepas tu dia dalam set ni dia bagi acar lah. Lepas tu cili ni kau boleh ambil free cili ni. Lepas tu dalam set aku ni aku ambil sekali ni lah. Yang ini percuma ya. Untuk air teh ni percuma. Itu je simple. Harga dia tak silap aku RM23. Untuk kambing RM17. Untuk ayam ni RM6 tak silap. Mahal ke murah ke? Korang tentukan lah. Kau rasa mahal ke murah? Komen sikit. Sebelum tu aku nak pasangkan tekak dulu dengan air ni. Air chai dah. Aku rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh wow. Untuk penggemar teh macam aku, benda ni best. Sebab rasa teh, dia ada teh herba tapi herba dia tak kuat lah. Herba dia tak kuat sangat. Dia tak pedas sangat pun. Lepas tu dah rasa pahit-pahit. Pahit-pahit tu yang aku suka sebenarnya. Mula-mula aku nak rasa nasi dia begitu saja. Nasi dia kalau kau tengok ni, nasi dia macam nasi hujan panas je warna dia. Kau tengok warna-warna dia. Nampak warna-warna dia. Macam ni lah. Aku rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Nasi yang aku dapat ni lembut. Sebab aku sampai awal nasi tu masih lagi panas. Cuma nasi ni agak tawar. Ni pada mula aku lah. Aku tak faham. Untuk aku dapat ni rasa dia agak tawar sikit. Dia lembut. Nasi dia lembut. Kalau dia boleh betul bagi berlemak sikit, dia lagi nice lah. Ni untuk aku lah. Tapi kita gaul-gaul dengan dia punya kuah paipon ni sikit. Semua yang ambil ni dia akan bagi kuah paipon lah. Gaul-gaul dengan kuah paipon. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah paipon ni rasa dia macam dia masak kurma, tapi masak kurma yang gelap sikit warna dia. Dia berempah tapi rempah yang sangat main. Ada macam tu. Lepas tu dia ada manis-manis lemak sikit. Dia ada rasa santan sikit. Dia macam masak kurma yang bersantan tapi dia pekat, warna dia gelap, berempah tapi tak berempah sangat. Macam tu lah. Aku cuba detailkan untuk korang lah. Lepas tu aku ambil ni lah. Aku ambil dia punya ayam dia. Nampak dia punya ayam dia. Time aku datang ni ayam tak banyak pula, tapi difahamkan diorang jenis top up lah. Lauk apa diorang top up, lauk apa diorang top up. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam masak merah dia jenis ayam masak merah yang berempah. Ayam masak merah berempah, manis, tak pedas. Yang ini ayam masak merah dia ni lagi better daripada ayam masak merah sebab kenduri biasa. Sebab kenduri biasa ayam masak merah dia manis semata-mata. Yang ni dia berempah sikit. Cuma dia tak pedas lah. Aku kalau mengharapkan ayam masak merah ni dia pedas sikit. Tapi ayam dia lembut lah. Ayam dia lembut. Lepas tu dia bagi sekali cili ni. Cili ni option lah. Kalau tak pedas kau boleh ambil cili ni, tak ada masalah. Gigit. Ambil nasi sekali. Kena ambil cili lah baru ngam. Cili ni pedas-pedas ngam lah. Dia tak keterlaluan, dia ngam-ngam. Rasa acar dia pula. Oh no. Aduh, spoil betul lah. Aku tak suka rasa macam ni. Acar ni aku rasa boleh perbaiki sikit. Sebab aku ibaratkan nasi ni, rasa dia seakan-akan macam nasi kenduri kahwin. Lebih kurang macam nasi kenduri kahwin lagi. Nasi kenduri kahwin kadang-kadang yang buat sedap dia gandingan ialah dengan acar. Tapi untuk acar ni dia tawar. Aku harapkan acar ni kalau dia ada tiun manis masam, dia lagi best. Kalau dia ada letak cuka dan gula, dia gabung simple. Benda simple tu, benda tu lagi best. Tak tahu lah, tawar acar dia. Sebenarnya acar ni diorang boleh, aku harap diorang boleh perbaiki sikit lah. Tak ada kecilnya hal lah. Tak bergaul-gaul dengan nasi sekali lagi. Cuma aku berjanji nak korang,
Kalau boleh datang sini, datang awal. Sebab apa? Bila datang awal, lauk masih ada lagi, nasi dia masih panas lagi. Sebab aku datang ni masih panas. Cuma aku rasa diorang ni sebenarnya famous sebab abang ni, Abang Paipon. Abang Paipon, pakcik tu kan. Dia vibe tablik macam tu dan dia hyper. Time aku datang ni dia tak ada kat sini lah. Aku tak tahu dia pergi mana. Mungkin dia ada dekat Cawangan Kampung Baru, ataupun dia keluar ni ke, keluar 40 hari ke apa kan. Aku tak tahu. Mula-mula aku tengok Abang Paipon tu dekat TikTok, aku pelik. Kenapa dia macam ni Amsal dia macam ting-tong. Tapi itu mungkin cara dia marketingkan dia punya kedai lah. Aku rasa cara dia marketingkan kedai dia. Daripada orang tak kenal nasi Paipon, sampai sekarang dah famous nasi Paipon. Betul, nasi Paipon dah famous. Lepas tu itu mungkin cara dia nak ngajak orang muda untuk datang. Sambil tu dia macam, aku ada tengok kat TikTok dia. Bagus jugalah. Itu mungkin cara dia punya marketing lah. Okey kan, lepas aku nak cuba ni pula. Ni dia punya kambing dia. Dekat sini kau tengok lah, dia ada ayam, dia ada kambing, dia ada lamb shank, dia ada daging. Dia menu-menu macam tu lah. Menu-menu daging-daging semua. Oh, okey. Lembut. Okey, yang aku dapat ni lembut. Sekali lagi. Okey. Dia lembut lah. Rasa rempah Paipon ni sama macam yang aku explain tadi. Dia macam gabungan rasa kari dengan masak kurma, berlemak, rasa santan. Ada rasa santan yang kuat, ada manis-manis sikit. Rempah dia kurang. Kalau rempah ni dia lebihkan sikit, lagi best lah. Ini aku boleh cakap, ini macam nasi kenduri lah. Macam nasi kenduri kahwin. Kalau dia boleh letak papadem kat sini ke, lagi best. Cuma marketing dia ni buatkan kita rasa nak pergi. Macam mana rasa dia? Macam tu. Tapi okey lah. Daging dia untuk yang aku dapat lembut. Okey, aku dapat daging kambing ni sekitar 4 getol. 4 getol yang besar-besar macam ni lah. Tempat makan ni pun okey lagi. Kau boleh makan kat dalam. Kat dalam tu tempat ni pun agak selesa. Dekat luar ni kau boleh makan kat luar. Mungkin siapa-siapa yang merokok boleh lepak luar. Tempat parking pun ada kat sini lah. Cuma aku rasa kalau waktu puncak parking lah agak susah. Pilihan air pun tak banyak lah. Dia ada sirap, air kosong dengan chai lah. Tapi yang penting ambil chai lah. Peminat teh macam aku mesti kena ambil chai punya. Sekali lagi. Okey lah, sebab aku boleh kata nasi ni seakan-akan dia tune untuk nasi Melayu. Okey, aku tak pernah makan. So, aku mengibaratkan nasi dia ni macam nasi biryani yang berempah tau. Aku mengharapkan nasi dia macam nasi biryani dekat India sana ke. Aku tak tahu sebab aku tak pernah pergi. So, rupanya dia seakan nasi kenduri yang dia tak berempah sangat. Tapi sebenarnya dia kena dengan taste orang Melayu lah. Ini memang tune orang Melayu punya. So, kambing ni part-part lemak dia best. Part-part lemak ni yang best. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kan? Cuma kalau nak sedang ada rezeki lebih, diorang boleh tambah lagi menu. Diorang tambah menu-menu bergoreng. Ayam goreng ke, ikan goreng ke, dia mungkin tak kena dengan konsep diorang. Tapi sebenarnya kalau kat sini korang boleh letak orang goreng berempah, makan nasi, aku rasa budak-budak kecil, anak-anak aku pun boleh makan kat sini. Betul tak? Sebab kalau datang sini, aku bawa anak aku tak tahu anak aku nak makan apa. Sebab dia tak ada ayam goreng, dia tak ada benda-benda simple. Ini mungkin option untuk penambahbaikan. Tak ada masalah. Okey kan, aku nak makan, aku nak tambah lagi chai ni. Siapa-siapa yang duduk area Seksyen 7 ke, area Shah Alam ke, area Kelang ke, area mana-mana yang teringin nak makan nasi Paipon tapi nak pergi kat Kampung Baru jauh, rupanya baru tahu ada cawangan kat Seksyen 7, kau datang dekat nasi Paipon cawangan Seksyen 7. Kau cakap dengan diorang, tengok daripada melantar baik. InsyaAllah nanti diorang akan bagi kuah Paipon ni lebih. Kat sini semua Paipon ke. Okey kan, terus malam 9. Jangan lupa subscribe channel aku Melantar Baik. InsyaAllah ada pokok baik, ada benda beras, ada pokok makanan menarik kan. Terima kasih sebab sentiasa berkongsi. Assalamualaikum. Bye bye.